Assalamualaikum guys. Okey. Macam korang baca tajuk kita untuk hari ni, kita akan mukbang. So hari ni kami akan cuba seulas dua. Macam Aizul Osman pula Okey tak, hari ni kita akan buat mukbang durian fresh dari dusun. Okey, so sebelum kita mulakan konten kita hari ni, yang belum subscribe, like, share dan komen kita punya video dan video-video lepas, kita Genji harap korang boleh subscribe kita orang lah, support kita orang supaya kita orang lebih bersemangat untuk buat video-video yang okey ataupun baik akan datang lah. Okey, so sebelum kita mulakan konten kita hari ni, kejap lagi KJ akan share sikit video petang tadi, aktiviti kita ambil durian ni dekat dusun. So sebelum tu kita intro. Okay guys, so tadi korang tengok kan video tadi kan. Okay, video tadi tu kita ambil durian ni dekat dusun. So sebenarnya Genji nak pergi ambil sendiri tau, kutip sendiri durian ni kat dusun. Tapi tuan rumah yang baik hati tu dia dah siap kutipkan untuk kita. So untungnya bila ada tanah sendiri, ada pokok durian sendiri ataupun saudara mara yang ada pokok durian ni, so kita ni tak payahlah nak beratur, nak keluar modal yang banyak beli durian. Sebab apa? Sebab saudara mara akan telefon suruh ambil durian kat rumah. So itu kelebihannya lah. So walaupun dia cuma durian kampung kan, durian yang tak ada kacuk, tapi inilah nikmat durian yang tak boleh didustakan kerana ini durian yang orang kata secara semula jadi, durian dari pokok, tak ada kacuk. So sebelum korang Gen Z ni semua kenal Musang King ke, IOI ke, Udang Merah ke, D24 ke, sebelum korang kenal semua durian-durian ni, inilah durian yang mak bapak korang makan dulu masa mula-mula sebelum dah ada kacuk. So kalau korang kata Musang King semua sedap power, itu semua daripada durian kampung ni juga mula-mula dulu. So hari ni Kenji dah nak basa-basi lagi sebab kita orang memang dah tak sabar nak makan durian, kecuali ela veio pro baile de shortinho pra exibir o popô. Kecuali Kak Long. Sebab Kak Long dia tak makan durian. Rahana dia tak makan durian. So kita tak tahu dia didik siapa. Sebab mami dia makan, macam Genji makan, adik dia makan, Kak Ngah makan, tapi dia tak makan. Kita tak tahu dia ni mana ni, daripada mana. Tak apalah. So untuk Kak Long, dia makanlah rambutan ni. Okay, so untuk korang, pengetahuan korang Genji dah siap kopi durian yang ni. So total durian daripada dusun tadi ada dalam 8 biji dia Genji dah dapat tadi. So terima kasih lah kepada tuan rumah yang bagi kita durian untuk hari ni. Rezeki, kongsi rezeki. Harapkan korang pun sentiasa dimurahkan rezeki jugalah.
So dengan rambutan ni, rambutan dia tak ada banyak sebab tadi pun banyak yang hijau lagi, belum banyak merah. So ni pun kita dapat few je dah rambutan. Tapi okey lah untuk Kak Long makan. Kak Long sebab dia tak makan durian, tak tahu, dah cubalah, dah bagi dia makan sikit-sikit. Dia tak boleh makan durian, tak tahu. Mungkin dia kalah dengan bau dia ke apa tu kan. So jangan buang masa. Jom kita makan. Baca doa dulu. Okay, kuatlah sikit. Asyiklah. Baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab api neraka. Amin. Makanlah. Makan sekali lah, makanlah dulu. Baik, ambil dulu rambutan dulu. Okey, sebab adik ni dia memang suka rambutan. Ada suka juga durian, tapi dia daripada siang tadi dia nak rambutan dulu. So apalah, kita bagi anak-anak makan buah-buah tempatan. Orang kata buah-buah tempatan ni lah yang bagus kan. Siapa lagi nak support buah-buah tempatan kalau bukan orang-orang tempatan sendiri, betul tak? Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalamnya apa? Dalamnya biji dia. Jangan makan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Oh, memang terbaik lah. Durian fresh kan orang kata kan. Memang jatuh dari pokok je, kita terus ambil buka apa. Mantap lah. Apa? Rambutan nak makan lah. Semua ada. Kenapa? Keras. Ini kan sebab buah je. Ada biji. Air takai. Kenapa ada masa-masa sikit? Biasalah dia baru nak jadi kan, dia baru merah tadi kan. Genji memang suka tau guys makan durian. Kalau Genji ada geng, tak kisahlah walaupun seorang berdua lah, kita boleh duduk makan 5, 6, 7, 10 biji. Genji okey. Tapi kalau makan seorang-seorang bosan pula. Ya. Dia yang macam raya tu apa? Macam raya nampak. Raya tambah tu apa? Banyak dekat-dekat. Genji jarang buat mukbang. Sebab tengah makan tak tahu nak borak apa. Kita tahu makan ni nikmat makan je. Tapi memang sedap. Durian kampung paling kuih. Biji dia. Itu biji dia. Walaupun orang cakap durian kampung biji besar, isi tak tebal, isi halus. Tapi itulah punca pertama sebelum korang dapat kacaukan musang king semua tu. Kalau ini proses ni tak jadi dulu, tak wujud. Kacaukan musang king, udang merah semua tu. Black thorn, yes. Tak kan? Boleh. Baik, kontak-kontak topus. Apa topus apa? Topus yang kita pergi jalan tu, yang masa adik. Yang pernah. Topus yang adik masa kecil lagi tu tak ada rambut. Sama ada rasa durian sikit ni. Mana ada manis lah. Sebab tadi duduk dalam percaya sama. Dia duduk atas, kita duduk atas. Durian ni kat bawah. Taklah macam ada bau-bau dia. Ni bau dia. Sekejap. Yang kecil-kecil je dulu.
Sorry guys kalau Genji tak cakap apa-apa sebab Genji makan memang tak bercakap sangat. Tapi Sedap. memang sedap. Sangat. Sama lah. Tadi Genji pergi dusun pun banyak juga durian dia. Ada kat bawah kan? Yang kat bawah-bawah pun sama banyak. Cuma yang Kat bawah-bawah tu Australia ada. yang bawah-bawah tu dia kata isi dia tawar. Ya. Banyak juga tau tadi. Jadi Genji tak pergilah turun ambil. Tuan rumah dah siap-siapkan dah letak kat tepi. Sebab mungkin hujan kan. Masa tu tempat Genji hujan, pergi sana tak hujan pula. So orang tua sebab durian ni panas. Kita makan banyak panas. So kalau nak sejukkan badan, kita kena minum air masak daripada kulit durian tu. Kita letak air masak kat dalam kulit durian tu, lepas tu kita hirup minum. So Dia ada air. dengan proses macam itu kita dapatlah menyejukkan badan. Tak adalah kita panas badan masa lepas makan durian. Boleh panas badan. Boleh lah durian ni kalau kita makan badan kita panas. Dia ada semua. Selalunya kalau dusun saudara tu dia berbuah, dia memang akan telefon biasanya suruh datang ambil. Tapi biasanya bapa betul sajalah. Dia datang, dia bagi-bagi ambil dari dusun. Ini baru first time lah kita sendiri pergi. Dalam mangkuk ni Genji kupas 4 biji. 4 biji Genji kupas. So dalam mangkuk ni 4 biji durian punya ulas lah. Sedap lah. Walaupun dia durian kampung, durian first batch aku panggil bukan kacuk, tapi rasa dia dia tak nipis, cuma biji besar lah. Tapi rasa macam durian berkualiti juga tau. Macam kita makan di 24, IOI sama. Mungkin sebab dia fresh ya. Tak benih sangat kan, dia belum benih, dia belum lembik kan ni. Makan lah dulu, tak apa, ada yang lagi. Sikit je. Tak ada. Durian kalau baru nak menjadi, dia bang masam sikit ada dia. Tengok juga. Kadang-kadang yang gugur pokok tu belum tentu masak. Ni mana? Ni mana? Asal ni masak. Air sejuk. Nak dia kan sikit. Lagi boleh. Apa ya? Bukan dia nak besar. Okay guys, so Alhamdulillah selesailah konten kita hari ni. Konten hari ni kita pendek je, cuma mukbang durian dengan makan rambutan sikit tadi. Tak sangat pun. Ni first time lah konten mukbang kita ni, beramai-ramai ni makan durian. So sekali lagi Genji nak ucapkan terima kasih pada Kak Yati, pada Cik Nan, yang sudi share rezeki dengan kita durian ni. Banyak lagi tau. Dia tadi yang makan tu tadi yang Genji potong tu dah 4 biji. Kat sini ada lagi berapa biji? 4 biji juga. Kat dapur ada lagi. Kita tak tahu habis bila.
Yang belum subscribe, like, share, komen, buatlah untuk support kita supaya kita dapat buat next content lagi lah yang lagi baik. Semangat sikit lah dekat sisters ni supaya dia nak lagi buat video ataupun vlog-vlog yang terbaik untuk korang semua. Okay, so sampai sini je konten kita hari ni. InsyaAllah kita jumpa di konten yang akan datang. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye.